Hari ni kita tidak berbual pasal produk. Today we not talking about product, okay? Selagi boleh saya bantu, saya bantu. Okay, itu hari kita dah bantu berapa orang. Yang Malaysia pun ada, Singapore pun ada. That day we already help in Singapore dan Malaysia. But got one time we help that monkey. Satu kali kita dah tolong monyet tu. Kata nak buat kuih tapi dia tak buat kuih dia dah kasih balik duit-duit tu semua dia dah refund balik duit-duit tu semua. Okay, hari ni bukan kerana orang-orang tua kita nak membantu, we not helping the elders, but we gonna help. Kita akan membantu baby small little baby. Kesian hidup dia dalam perpuluhan 50-50, 50-50. The chances of life is 50-50, okay? Oleh kerana kan dia ada, tak tahulah jantung dia kenapa lah. I don't know, I think something wrong with the heart. But without further ado, I'm not gonna say a lot of things because I scared I spoke the wrong, I scared I will speak the wrong thing. Saya takut saya cakap perkara yang salah. So we're gonna meet these people. Kita akan jumpa orang ni pun tak jauh daripada saya These people are not far away from me. They are in Johor. Diorang dekat Johor Bahru. Saya harap awak-awak orang Malaysia semua, Malaysia ni ramai Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Pahang, Terengganu, Penang, Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak okay, ramai kan. So kita pun taklah minta banyak-banyak. Okay, yang mana awak boleh hulurkan bantuan tu. Kalau satu orang sikit-sikit pun alhamdulillah. Tapi kalau setakat hampir setengah juta tu saya tak mampu lah. Honestly speaking, I also cannot afford to give 500,000 RM to help out. But that's why I do this video. Sebab tu saya buat video ni. So kita semua ramai-ramai lah tolong bantu this baby. Daripada kecil, from give birth sampai sekarang on medical treatment. Okay, budak ni, baby ni daripada kecil sampai sekarang dia medical treatment. So it's a very hard thing. So I think the surgery also, I'm not sure, maybe 50-50 or what, I'm not sure, but she has to go for surgery. Dia kena operation so very young family. Nama dia Haslan, nama bini dia Aina so they're actually my nephew. So this one is not scam ni bukan scam saya cakap dengan awak terus terang betul-betul. Okay, ni kita bantu orang dengan ikhlas. So if you Singaporean, kalau awak nak bantu pun boleh juga. Singaporean also, if you want to help also can. Malaysia, please do help. Alright, kita ni bantu orang dapat pahala kita besar tau, untuk menyelamatkan seseorang we need to help. So I'm going to show you how this baby look like. Saya akan tunjuk awak macam mana baby ni sekarang Jom kita pergi ke Johor Bahru, Taman Uda Utama. We go to Johor Bahru now and see the baby. Come. Please help, please help. Tolong bantu. Baby Nur Adisha. Tengok. Alah, siap. Oh, kesian. Dia daripada kecil gini dia beranak dah gini. Dia sakit kuning, prolong jaundice. Sakit kuning. Sampai bila-bila ni. So sekarang dia tengah 50-50 chances. Kan dia nak kena major operation lah. Lepas tu okey, kita nak perlukan bantuan daripada
Banyak orang Johor kat sini. Orang Singapura. Kalau dapat bantu, tengok sayang, baby. 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 So sekarang nak bikin apa dia jantung? Mata dia kuning ah. Mata dia kuning kesiannya. Allah. Mata dia kuning Selamanya mata dia kuning je. Ya Allah. Tengok mata dia kuning. Dia juga mengalami penyakit jantung juga Okey. Penyakit jantung, penyakit hati jantung. Hati, jantung, penyakit kuning. Saluran keluar ke baru tu sempit. Oh, saluran normal artinya usia dia dah kena ada 7 mm. Dengan besar saluran tu lah. Dia baru itu check 3, left side 3, right side 4 ke 5. Okey. Sekarang kita perlukan dana sebanyak 250,000 RM. 125k. Oh, 125k, 125,000. 185. Oh, 200 lah, 200,000 RM Okey. Orang kat mana-mana, Semenanjung Malaysia, Semenanjung, Johor, Melaka, Seremban, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Selangor, Terengganu, Kelantan, Perlis, Penang, Sabah, Sarawak, Kedah. Halo, Kedah. Okey. Kita pun tak minta lah korang banyak-banyak. Tapi kalau semua orang dapat bagi sedikit, InsyaAllah nanti kita dapat mengumpulkan baby ni supaya dia boleh pergi operation Kesian dia, tengok muka dia tu kuning. Muka, lah sayang. Nak pegang dia pun takut. Muka dia kuning, mata dia kuning This is urgent case. Okay, ini case urgent. Secepat mungkin kita nak hantar dia cepat mungkin. Jadi tengku-tengku semua, tengku kalau awak-awak tu dah nak datang tolong, dipersilakan kat Taman Uda Utama. Awak boleh datang jenguk baby ni siapa-siapa orang-orang SG yang mana dah makan kenyang boleh datang sini boleh tengok dia, okey? Awak boleh okey, kita ada cara, dia ada cara PayNow dia dia ada cara PayNow. Saya kasih gambar screenshot yang clear nanti. Siapa-siapa nak cara PayNow, awak boleh teruskan kat sana. Okey. Kak Zubi kau pun dah jam. Tengok. Sedih dia tak boleh menghadapi ni semua. Kadang ni toddler suffering Kan. Dia daripada kecil, daripada baby tau, dia keluar terus sampai macam ni. Dia kena sakit je memang tak berapa. Kesian Dah bertahun ni. Setahun lebih je one year plus. So those of you, let me say this in English, those of you who are staying everywhere, don't care lah whatever race you are, you feel like to donate, and I hope you all please help and donate the for the baby to go for the operation operation dia operation jantung liver. Okay, liver Okay, nanti kita tengoklah boleh buat macam mana. And then kita dapatkan update daripada awak. Kita akan sentiasa update baby ni baby Nur Adrisha. Nama dia macam apa tu? Apa mermaid little mermaid tu, apa frozen nama kelas, nama kesian dia. Kaki dia pun kuning, tengok. Okey. Johor Bahru, ni dekat Johor Bahru, Taman Uda Utama kau nak datang telefon aku dulu. Okey, dipersilakan tolong. Please help this little baby. Sian dia, mata dia kuning. Kaki dia pun kuning, muka dia kuning. Berapa weight dia? Dia pernah operate dah sebelum ni. Yang ni dah kena operate dah. Ya Allah. Masa dia 2 bulan lebih. Tapi tengok yang kat Instagram tu, video tu dengan dia punya tube-tube tu Tentu order. Sudah sakit teruk. Tapi ni tube ni feeding Ya, feeding tube. Kira kan dia tak makan biasa normal lah. Dia tak nak.
Oh, tak makan normal Ini macam alternatif lain untuk naikkan berat badan dia sebab nak operation berat badan kena cantik. Yelah. Dia cepat sembuh lah. Oh, berat badan ni nak kena naik jadi dia nak makan pun dia kan tak ada selera lah. Tak ada selera. Jadi sebab tu kena Lepas tu pakai pun tube. masalah hati kan zat-zat dia susah nak serap. Yalah. Betul. Okey. Siap. babe. No. Sayang, sayang. Dah. Habis dia abang dia punya pada treatment dia Semua sekali nanti nak jalan. tak Maksudnya masuk. lepas habis operation Post operative. Post operation lagi, nak lagi post operation. Ubat tau, nak makan. Ubat Semua hidup. Ubat tu semua hidup dia makan. Dia ada follow up. Ubat tu dia macam biasa kalau kita dah masuk organ lain dalam badan kita, badan kita akan reject benda tu. Yalah. So dia kena makan satu ubat tu buatkan dia lupa yang benda ni sebenarnya dia punya. Walaupun sebenarnya tu orang lain punya. So dia kena makan ubat tu sebulan dalam apa tu? Satu kotak 600. Boleh tahan sebulan dah. Kotak 600. Hari-hari makan ubat. Kalau tak dia akan rejection. Ya ni. So it's not only needed about 185 but still need more lah. Yelah, 100 further more follow lah. up, treatment. So anggaran pun dalam maybe persediaan permulaan dalam RM300 lah. 300,000. RM300,000. Maaf tersalah cakap. RM300 matilah kita semua kat sini. RM300,000 untuk further treatment. So dialu-alukan, beri bantuan kepada anak kecil ni Orang-orang Singapura, orang Malaysia. Okay, tolong baby ni. Ni betul-betul ni minta tolong. Malaysia pun boleh buat lah. Malaysia ni boleh buat jugalah. Boleh. Lepas tu Tapi kadar kejayaan dia 50-50. Kejayaan dia 50-50. Kalau China 95% lah. Okey, dia punya profession China ataupun India lebih. Tapi India tu lebih jauh. China tu lagi dekat ni. Sebab tu kita pilih buat kat China lah. So dia punya pengalaman dia sangat-sangat kurang lah. Teknologi pun kurang. Kalau kat China tu memang daily dia boleh buat 3 ke 5 patient operation. So benda tu dah jadi macam benda normal pada dia orang. Kalau kat sini setahun maybe 2-3 kali. So dari segi kepakaran, dari segi pengalaman dia orang nak handle kes ni sangat kurang lah. So dia cuma boleh bagi 50% je kadar kejayaan. Kalau kat China tu dah confident lah 50%. Second time pergi. Itu katanya ada yang second time pergi. Lepas tu yang baru ni, kes baru ni dia second time dia dah buat kat Malaysia first time. And then second time dia fail benda tu. Lepas tu kena buat second time. Buat kat China lah. Dah pergi China, dah operate. Tengok masa doktor tu nak buat, dia kata organ dia melekat dengan organ lain. Jadi dia buat tak betul lah. So tak boleh buat. Tak boleh nak buat. Itu balik mak bapak dia pasal lah sampai budak tu meninggal. Allah. Kita pergi dengan harapan anak sihat kan. Balik pun anak masih Aktif juga dah. Tapi alhamdulillah lah dia tak ada macam side effect lah. Macam mata rosak ke pendengaran ke tak ada lah. Yelah. Tapi dia okey tak? Mudah-mudahan dapat hubungan cepat. Dia hati dia okey lah. Hati dia dah okey. Dana nak kena cepat tolong semua bantu bantu baby supaya mereka dapat hantarkan baby ni ke operation tapi kita pun ada kasih cadangan lah. Kita pun try nak check kat Singapura ni macam mana. Tapi so far China ni diorang dah dapat harga. Nanti kita nak tanya yang kat Singapura ni macam mana. So I hope you all semua tolong bantu tolong bantu mereka, bantu baby ni kat sini ada scan barcode. Awak boleh pay now ke bank mereka. Okey? Transfer. Singaporean saya tak tahu macam mana lagi nak transfer ke apa. Apa-apa awak PM tepi saya. Nanti saya carikan macam mana nak transferkan Terima kasih you all. Terima kasih banyak-banyak.